Okay. Hai. Hai. Assalamualaikum. Saya Akil Zulkifli. Ini sebelum sampai lagi, so kejap lagi Akil nak masuk dekat tempat pembedahan. So insya-Allah semoga semoga dipermudahkan ya. Akil tak tahu lah betul kita Dia boleh ikut. Ha? Dia boleh ikut. Ilya tak boleh ikut. Ilya kena tunggu luar. Ni kenapa dia ada macam ni Tak tahu. Tak tahu. Buka, lepas tu pakai je kot. Pakai lah. Macam ni. Oh. Yang terkoyak sikit. Takut terkoyak je weh. Pakailah Apa? slow-slow. Pakai slow-slow. Okey je kot. Oh, Akil buka ni dulu. Lepas tu kita pakai. Tak tahulah cara yang sebenar pakai macam mana. Dia sangat Ni macam Akil nak excited. macam nak pergi masak. Okey, so Dia sangat kejap lah excited. sini pegang. Tak pegang. Cara kita ada Ilya. Ilya makan apa tadi? Ha? Makan. Macam-macam ni makan ni. Macam ni rupanya Akil. Okay, so yang baru masuk jangan lupa like video ni, subscribe, turn on notification, ting. Akil dah tak ada masa dah sebenarnya. Beli goye, yang beli popiah. Ui, banyak sedap ni. Hotdog, yang beli nugget, yang beli fish Sedapnya. ball. Akil tak boleh makan sebab Akil kena puasa. Beli kuih. Kuih lagi. Lepas tu beli ayat teh Oh, ini dia betul-betul dia yang melancong. Betul-betul staycation Lepas tu pergi kedai beli ayam ni. Aduh. Okay, so Ilya ada apa-apa pesanan sebelum Akil masuk? Elok-elok lah. Apa yang Akil nak elok-elok? Tengok lah lagi pukul berapa dia duduk balik. Akil akan ditidurkan. So Semalam dia tidur. Oh, sangat nyenyuk. ada dengkur tak malam tadi? Dengkur. So kiri kanan tidur Akil sentiasa sumbat. So insya-Allah lah lepas ni okey. Dia boleh minum. Dia ni sengaja je. Tengok ayat tu. Amboi, sedap-sedap aja. Okeylah. Jadi insya-Allah lah tak ada apa yang buruk. Doakanlah. Akil rasa okey je. Kalau Akil buat video ni alhamdulillah selamat. Korang kalau tengok video ni alhamdulillah selamat. Okey, doktor suruh kita puasa. So Akil dah puasa. Jedak dulu. Nak masuk bilik operation. Nak masuk bilik operation. Kita macam pakai ni. Jangan tunjuk belakang. Dia tapi tak nampak lutut. Aurat lelaki sampai lutut sini. So kain ni sampai bawah lutut. Tak apa. Nak pusing boleh. Nampak spender. Korang tahu tak spender dia pun spender pakai buang. Lepas tu ada bunga-bunga. Akil rasa tu spender perempuan yang nak beranak kot. Tak tahulah weh. Dia suruh Akil pakai. So Akil pakai je lah. Nak tunjuk tak boleh. Dah pakai kan. Okay lah. So so benda kita nak tunjuk. So pembedahan dia akan potong sana, potong sini, potong situ. Kejap lagi nurse akan datang dari sana. Lepas tu Akil akan bergerak pasal. Alamak, dia nak sampai ke? Tak. Belum. Dia dah sampai. Okey, Ilya nak ambil gambar Akil. Tada! 1, 2. Ya Allah, macam mana? Ilya nak ambil gambar Akil. Okey. Korang diam kejap Akil nak ambil gambar. Ilya nak ambil gambar. Okey dah. Alright, nak tengok gambar dia. Hasilnya. Mata kenapa macam ni? Gelap lah. Gelap. Dia tak ada lighting sangat. Tada. Korang nak tengok muka Akil. Mata tada. Handsome lah. Nanti dah bagi cerah sikit nampak lawa sikit. 1, 2, 3. Awak yang nampak gemuk lah. Dia memang berisi. Okay, so begitu sahajalah. Kita orang ambil gambar. Lepas tu Ilya nak buat apa sepanjang Akil tak ada ni? I will enjoy my life. Enjoy your life Yes. Amboi. I will give a tour in this hospital. Ilya nak buat video YouTube. So Ilya akan ambil Akil punya kamera ni. Tak erti guna. Kan dah ajar tu. Tekan je. Boleh. I will give a tour in this hospital.
Nah, Dia lah. ada garden. Baby. Oh, dia nak jalan pergi garden itu ini. So malam Dia tadi. setiap level ada mesin kedegang. Oh, dia suka weh mesin kedegang tu. Tengok. Hari ni je total damage pagi-pagi dia seorang. Korang tahu dia habis berapa ringgit? RM15 campur RM15 campur RM22. RM22. Pagi sahaja dah habis 30 lebih. Dah nak RM40 dia habis untuk sarapan. Dia seorang. Lepas tu dia tak boleh minum air biasa. Dia minum air 3 jenis. Air Evian. Walaupun air Kowe ada, dia tak nak. Air Evian. Lepas tu air apple. Lepas tu air teh ais. 3 jenis air hang nak minum. Lepas tu menimbu-nimbu makanan ni. Dia lepas tu kan tak habis. Akil dah tidur, bangun mesti tak habis. Dia dah sampai ke? Belum. Sekejap lagi. Takut lah. Okay. Jadi kita boleh lari. Nanti Akil akan bayar kat sini je. Akil akan buat video. Akil bawa bantal sendiri sebab dia lembut weh. Bantal hospital keras. So Akil suruh Abang Syah malam tadi bawa ni. Okay. Sebab kita bijak mah. Okay. Ni keras weh. Nak tengok. Dia punya ni kalis air. So macam orang tua yang muntah ke, keluar darah ke kan. So senang nak cuci. Elio ke. Kita macam Elio bocor. Boleh. Lepas tu yang ni lembut Akil punya. Jangan bagi orang lain tau. Sebab ni Akil punya bantal paling lembut sekali. Akil tidur ni memang syok sangat-sangat. Akil tak boleh tidur tanpa bantal ni. Tak sampai dah. Dah dengar bunyi. Bunyi tu lah wheelchair. Dia macam pakai scarf. Akil macam pakai scarf. Pakai tudung. Bunyi kuat tu. Tak, dia kata dia dah bawa wheelchair je. Kan? Akil tak sabar sebenarnya. Tapi boleh lah kan kejap gini datang Akil nak duduk kat wheelchair Akil dah mahu. Lepas tu siap. Sebab sekarang ni dia kata Dr. Bill dah ada. Doktor pagi tadi, subuh tadi, doktor yang nak operate Akil tu dia dah brief sikit. So okey lah, insyaAllah semuanya okey. Jadi korang doakan je, semoga tak ada apa-apa masalah. Akil pun tak buat TikTok lagi ni. Akil baru habis mandi, tiba-tiba dia kata okey ready, kita nak gerak kejap lagi. Ni kejap lagi lah ni. Macam mana ni? Akil nak nanti Akil akan tunjuk hidung Akil. Dia akan tutup. Akil tak tahulah macam mana. Korang tengok. Ilya akan buat video semua. So korang stay tune. Ilya akan buat video YouTube untuk Akil. Sebab Akil mungkin tak boleh bercakap. Sebab berapa gaji Ilya? Ilya nak berapa ribu? Selalunya pakai RM10,000 pungkok hang. Memang takkan dapat. Ni boleh corners kalau ada jatuh. Okey lah. Kita menikmati bercakap sebelum Akil dah tak boleh bercakap. Nanti suara Akil sakit sebab dia akan masukkan oksigen dalam mulut. Sebab dia nak operate hidung. So boleh nafas guna mulut lah. Macam tu. So sambil tu dia operate hidung. Okey lah. InsyaAllah doakan yang baik-baik. Semoga doakan Akil cepat sembuh. Okey. So harap lepas ni Akil tak adalah berdengkur kuat sangat. Boleh bernafas macam biasa. Macam korang yang normal. Akil tak normal. Apa dia? Ilya boleh tidur dengan tenang. Ilya pun boleh tidur dengan tenang. So kalau Ilya susah tidur berdengkur, Akil dengkur, Ilya buat apa? Ilya tutup mulut. Tapi kalau tutup mulut pun kena ugut-ugut. Lama lepas tu bawa elok kadang tak elok. Dah dosa, tak salam. Wanginya dia dah mandi. Yelah, bau ni business class punya shower room dekat lounge dekat Qatar. Dia wanginya. Doktor suruh mandi. Apa ni? Nak pergi bedah dah. Okeylah. Jadi terima kasih semua tengok video kita kali ni. InsyaAllah nanti akan sambung. Macam biasa jangan lupa like, subscribe, turn on notification. Ting 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 ting. Kan kita jumpa dalam video akan datang. Habis dah. Ni satu video je. Sebab video hidung tu lain lah. Okey, ni video sebelum pembedahan. Selepas pembedahan lain, semasa rawatan pun lain. 24 jam Ilya menjaga Akil masa sakit pun lain. Semua lain. Okeylah, jumpa lagi. Akil nak pergi operate dah. Bye bye. Assalamualaikum. Bye. Cak.